Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi dalam Masculine Review bersama dengan aku, Jo. Kali ni macam biasa, aku nak kenalkan satu sneakers ataupun kasut yang buat pertama kalinya dalam Masculine Review ni kita tampilkan jenama ni, iaitu dinama dari Asics. Okey, kat sebelah aku ni bukan Kayano 14, bukan Jen dan NYC, tapi ia adalah daripada kasut yang diberi nama Gel Kinetic Fluent ni. Sebenarnya adalah satu siluet baru, tetapi menurut Asics ia dilahirkan daripada diorang tengok balik archive kasut-kasut larian diorang yang pada era 2010, 2011, era-era itulah, di mana kasut larian masa tu dia menekankan kepada keselesaan kepada area midsole. First impression, kalau tengok dari depan sahaja, aku akan anggap ini adalah kasut normal ataupun kasut standard Asics yang dalam macam gel Kayano 14, gel Kayano 20 yang sebagainya lah. Untuk material, Asics menggunakan material dengan jaring kejuruteraan dan juga lapisan sintetik. Jadi bila aku dah try test pakai, faktor orang cakap bernafas tu, jadi kaki tak panas bila pakai. Dia banyak elemen ruang-ruang rongga yang membuatkan kaki tu breathable. Midsole kasut ni diinspirasi kan daripada gel quantum kinetic yang digabungkan dengan ada dua elemen, iaitu scutoid gel technology dan FF plus Eco. Ia sistem orang cakap apa? Sistem cushioning yang pernah popular di kasut running Asics pada satu ketika dululah. Jadi diorang dah ubah, direka sesuai untuk kegunaan lifestyle, tapi Asics menekankan kasut ni sesuai untuk kau pakai sepanjang hari dalam apa jua kondisi, apa jua cuaca, apa jua bentuk permukaan, sebab dia telah direka untuk memberikan keselesaan. Outsole ni kau tengok macam narrow kan, tapi sebenarnya dia ada point-point di mana bila kaki kita landing atas permukaan, dia dapat menyerap tekanan dengan baik. Ni kat bawah ni kalau kuning ni, ini sebenarnya adalah teknologi outsole FF plus Eco yang diperkenalkan oleh Asics pada era 2010 macam itulah. Kalau cakap pasal sizing ni, mostly kasut Asics terutamanya dalam contoh sebelum ni aku pernah pakai gel Kayano, aku pernah try gel NYC, sizingnya normal, true to size. Untuk kasut ni bagi aku sama juga, sebab jangan terpedaya dengan reka bentuk outsole dia yang mungkin nampak macam tirus kat sini, tapi sebenarnya kalau tengok insole, kalau kita tengok design dia sebenarnya adalah kasut yang cukup lebar lah. Dia tak terlalu lebar, tapi sebenarnya agak wide untuk kaki normal macam biasa. Tapi kalau kau jenis kaki yang betul-betul ultra wide, aku boleh suggest untuk go half size up atau full size up. Tapi bagi aku half size up tu dah okey dah. Tapi kalau kau kaki normal macam biasa, just go true to size. Jujur aku cakap, kasut ni sebenarnya dia tak ringan tapi tak terlalu berat. Tapi faktor berat dia sebenarnya banyak dekat area ni je. Scutoid gel ni yang memang ultra banyak lah, kalau tengok 360 ni penuh dengan gel, dia agak berat, tapi dengan gel ni lah feeling pakai tu bila berjalan dia terasa lembut dan selesa. Untuk stability normal lah, tak stable ataupun tak adalah terlalu orang cakap stable. Kasut ni sebenarnya Asics dah start perkenalkan pada 7 Februari lepas. Start masuk market pada price point dia RM779. Okey, pada price tu adakah aku rasa ia satu harga yang berbaloi? Kalau nak cakap pasal harga ni, depends pada bajet masing-masing lah. Kalau tengok dalam price point tu 779, ada banyak option lain yang kita boleh orang cakap apa? Kita boleh bandingkan sama ada dari brand lain ke ataupun dari Asics itu sendiri. Untuk aku, 779 tu adalah satu price point yang berbaloi untuk kasut ni dengan beberapa faktor. Satu, teknologi yang dia perkenalkan, dua, dari segi keselesaan, tiga, dari segi stability. Jadi overall bagi aku, Asics Gel Kinetic Fluent dia boleh bagi satu penampilan yang berbeza untuk kau. Selain daripada faktor-faktor kelebihan yang aku cakap tadi, kasut ni juga kalau ikut review yang aku pernah baca, dan aku akan sendiri try pakai, dia mempunyai ketahanan yang agak baik lah. So kalau kau nak pakai hari-hari, nak gasak sama ada kau pergi office, kau nak pergi berjalan ke, kau nak buat brisk walk ke, ataupun nak jalan dalam mall ke, ataupun nak pergi jalan small hiking ke, aku rasa dia boleh. Tapi tak adalah aku nak cakap dia sesuai untuk pergi hiking. Macam kau jalan-jalan petang-petang dekat taman pun ngam. And
faktor adaptability dengan gaya, dengan apa juga jenis condition juga. Kasut ni agak universal dan boleh adapt dengan apa juga jenis gaya yang kau pakailah. Overall aku boleh bagi 4 out of 5 untuk rating masculine review kepada kasut Asics Gel Kinetic Vern. Okay, sekian saja daripada aku, Hijau. Semoga kita jumpa lagi di episod akan datang.